Good girl. I don't know girl or boy. Assalamualaikum. Hi, welcome back to my channel. Dekat sini kita nak cerita kenangan, bukan nak kejar tontonan. So hari ni day 3. Sekarang pukul 6.30 macam tu. Kita orang on the way nak naik train untuk check in our next hotel. Hotel ni dekat dengan Pudong Airport and also dekat dengan Disneyland Shanghai. So ni macam biasalah suasana pagi. So this is our hotel, Joyful Yard. Tadi daripada metro station kita naik Didi untuk ke hotel ni. Tadi kita try nak check in tapi bilik tak ready lagi. Bilik ready dalam 1 jam. Sebab sekarang baru pukul 8. Tapi kita tak boleh nak tunggu dah sebab kita nak pergi ke Shanghai Wild Animal Park. So now kita tengah tunggu Didi sebab Shanghai Wild Animal Park tu dia jauh dari sini. Boleh je nak naik metro, bus semua tapi nak senang naik Didi dari sini ke sana dalam 67 yuan, lebih kurang 37 ringgit macam tu. Ni hao. Dah sampai. Ramai juga. Welcome to Shanghai Wildlife Animal Park. 入园无需换票，如未携带身份证明。两位谢谢，请请彩票欢迎光临。它今年呈现呢是有两位在动物的后面站着我们美丽的金刚鹦鹉，接下来让。So this is raccoon. Dia tak lompat ke sini ke? Hello, ni hao. Ni hao. Gaduh. Gaduh ke gurau? Oh, banyak lagi kat situ. Semua tengah mandi. Basah dah. Ya, merit panda. Oh, atasnya ada. Nampak tengah jalan. Macam nak bagi dia makan. Oh, patah balik. Tak tahu nak pergi mana. Aku rasa kita duduk dalam ni kan? Haa. Tak tahu, I rasa pukul 11 lah juga. Mengantuk ke? Squirrel monkey. Squirrel monkey. Oh. Black swan. Ya, VIP. Betul. Saya bayar. Alipay kan? Alipay kan? 这边有票可以往前验票啊。 Okay, thank you. Yes, to. So
Tak tahu lah kita orang random naik VIP pass tapi yang staff feeding 50 yuan. Dia ada satu 50 yuan untuk tengok staff feeding, 100 yuan untuk visitor sendiri yang feeding. Tak plan datang sini nak tengok Red Panda je sebenarnya. So bus dia macam ni. So bismillah. Baik-baik awak kat situ. Paling dekat. Kita dekat kanan ni. 来，这样子2车都有啊。 Oh dia makan. 还有一部分是它的胃里面。孩的脚越大，为什么年龄越大？皮板马上的花纹都是独一无二的。 Arik duduk dekat sini macam tadi kan. Kalau ambil yang ni staff je bagi makan. Dapat lidah dia. Tak nampak, sana ada leopard. 狮子来了，狮子来了！来吃喽！哇！Kita dah masuk kawasan harimau. Macam kucing kan? Oh. This is white tiger. Alamak, tak sampai. Bagi makan tapi tak sampai. Oh. 为妻子的，在这狼群中，这个狼王狼后口出了生育，而这狼儿的唯一方法是就为王，爱者为王。 Okay, dah habis. Kita dah boleh turun daripada bus. Let's go. Dengan 50 yuan, awak rasa berbaloi ke tak? Okey lah, tapi dia laju sangat. Dia Ha. gerak jalan cepat sangat. Boleh lah, dia tak rasa rugi, tak rasa untung. Okey lah, boleh tengok binatang tu lebih dekat. Cuaca hari ni 3 Mei, dia redup, sejuk sebab ada angin sejuk tu. And pagi tadi hujan. Sekarang ni belum tak hujan lah, sekarang tak hujan. Ada kangaroo. So kalau nak bagi kangaroo makan, nanti masuk ke entrance sana, ada bayaran dia lah. Tapi kita tak masuk lah sebab kita dah kena bagi makan kangaroo masa kita dekat Perth dulu. Besar siut. Boleh ke? Oh, zirafah tadi tengok lagi lebih dekat tu. Cantik juga dia punya kulit. Anak Zirafah tadi dah ni kan. Ya, tengok dia jalan mana. Hai sini rendah.
Panda. Ni ada Arik, tak ada orang pun. Ha. Garang siap je. Hello. Tu. 请出示付款码。收款成功。 Okey, 谢谢。Tak beli tiket. Ni mau lihat semua. Dah lambat. 请出示付款码。 Kita tunggu berapa minit? Itulah saya cakap kat sini 20 minit, ramai. 20 minit. Tapi Sudah, husband tadi ni kita jauh. nak pergi tengok gajah lah. Tengok zebra. Zebra lah. Yay, so seorang bayar 30. So 60 yuan. Yeah. Pergi belakang dulu tak ada orang Hai. Ha? Ibu awak mana? Kat belakang. Saya ambil. Okay. Oh, satu seorang je Adik. Oh, tu okey. Ya, seorang. Oh, betul lah. Seorang Kau kena satu. gunakan satu. Mana tu? Ikut dia nampak. Biar dia berdiri dulu. Nah, nak bagi yang tu. Saya tak nak. Kita boleh buat. Dah. Okey. Dia nak turun. Nak tak bagi ni? Hello. Ni. Nak pergi mana? Mas, tunjuk tu. Bagi terus. Jangan main-main. Okay. Another one. Good girl. I don't know girl or boy. Okay. Ayo dia datang. Okay, finally I met Red Panda. So comel. Dia ada yang comel, ada yang kurang. Yang last tadi comel kan? Yang last tadi comel. Dia gebu. Tapi tak boleh sentuh. Now dah habislah masa kita kat sini. So kita nak back to our hotel. Check in hotel. Check in hotel. Sebab sekarang dah pukul 12 suku dah. Daripada sini ke hotel dalam 30-40 minit macam tu. So kita kena order DD untuk pergi ke hotel. Okay, dapat bilik dah. Kita akan check in hotel yang kedua yang berada dekat dengan Shanghai di sini. Okay. So this is the hotel. So ni toilet. Tak ada bilik. Okay. Kosong. Dia fridge. Oh, kat atas juga. TV, kursi.
And view dia. So kita akan stay sini for 2 malam. Malam ni dengan malam esok. And then hari Selasa pagi tu kita dah kena check out. Okay, so sekarang kita nak rehat, nak solat. Lepas tu kita akan keluar balik. Maybe hari ni kita akan pergi ke Yuan Garden. Sebab semalam tak sempat pergi. So, kita sambung petang nanti. Okay, kita dah keluar pada hotel. Tadi kita orang naik bas hotel. Pergi ke airport. Pergi airport tu kita orang nak check tiket balik. Lepas tu nak check refund. Kita orang nak claim tax. So daripada airport tu naik metro terus ke Yuyuan. Tapi ada tukar lah line biru tadi. So kita orang duduk ke sana. Lepas tu kita akan makan. Untuk hari ni kita orang punya meal makan Maggi je. Duduk hotel jauh, lepas tu dia tak ada makanan halal dekat situ. So kita patah balik ke city. Sebab kenapa duduk hotel tu, sebab nak dekat dengan Disneyland dia sebenarnya. Lepas tu tadi masih pergi Wild Animal Park tu pun dah tak halal. So kita ada standby Maggi. So kita orang dah makan Maggi tadi. Lepas pergi Yuyuan Garden, kita akan makan. Lampu dia dah nyala cuma Cukup malam. tak gelap lagi. So tak nampak. Coklat dah sedap. Oh, yelah dark coklat. Tak lah, saya ingat kau nak dark. No, white. Oh. Coklat dia. Coklat juga. Your chocolate. Hah? Yeah. Dia coklat. Dia minuman 10. Tapi apa benda? Sekali kasi 4. 4, 6 lah. Nak nasi ke? Tapi nasi satu je. Nak nasi langsung. Okay, that's all. That's all? Yeah, Just one rice? brown rice. Okay. Eat here or? They eat here. Here, okay. This one you want spicy or not spicy? Spicy. Macam biasa kita order fried rice. Bismillah. Enggak. Kat Shanghai ni nasi dia memang lembek-lembek.
Jadi okey lah. Okay. Fish ya. This is lamb skewer. Bismillah. Sekejap. Dia punya lemak sedap kan. Kita dah settle makan. Kerja untuk hari ni, kita jumpa esok. Esok kita nak pergi Disneyland. Okay, bye. Assalamualaikum.